Jadi duit ni sifat dia memang untuk dibelanjakan tuan-puan. Jadi selagi mana tuan-puan simpan duit, duit tuan-puan tak akan lekat pada tuan-puan. So sebab itulah pada malam ni tuan-puan saya nak sharekan bagaimana berjaya buat simpanan melalui emas. Total atas ni 7,000 nilai dia. Walaupun kita tengok nampak macam kad, SIM card je kan, macam kad bank je, tapi nilai dia 7,000. Walaupun emas dia kecil-kecil je tapi nilai dia 7,000 tuan-puan. So macam mana saya boleh simpan? Sebab saya mula menabung melalui emas. So sebelum ni tuan-puan, saya pun macam tuan-puan, saya simpan duit tuan-puan. Saya simpan duit supaya duit, tiba-tiba cek dah tak ada. Dah habis duit tu tuan-puan. Sebab duit ni sifat dia memang untuk dibelanjakan tuan-puan. Dan kita ni, manusia ni, selagi mana dia tengok ada duit, dia akan habiskan. Tambah-tambah pada zaman sekarang ni, nak beli barang dah tak perlu nak berkeluar duit dah. So zaman sekarang ni tuan-puan, kita nak beli barang, nak beli apa-apa dah tak perlu keluar duit dah. Kita hanya guna telefon saja kan. So menyebabkan lagi mudah orang terbelanja, terboros kan. Kita bukan boros, kita terboros. Sebab kita simpan duit, kita ada duit dekat tangan.